Weh. Kau yang ku cinta Because I'm so cantik. Hai guys, selamat pagi. Sekarang pukul 6 suku. Kita orang tengah siap-siap untuk hari yang ketiga. Hari ni dia macam tak lasak sangat, tapi lebih kepada nak tengok yang cantik-cantik je lah. Hari ni punya vlog semoga berjalan dengan lancar lah, tak macam semalam. Kita nak breakfast dulu. Makanan dah habis sebab Yasmin lambat. Okay, ni yang saya ambil, bubur ayam. Kita ni perjalanan jauh jadi kena makan banyak. Ya. Dia macam japchae. Yang pertama kota Jogja. Lokasi yang pertama Hutan Pinus. Hey, mana? Weh. Kat sana boleh tengok view ke bawah. Mangu. Aris Lesmana. Kita bukannya lebih kepada nak sihat-sihat, lebih nak bergambar. Another view. Silau. Dia jalan dalam hutan dia tak panas, tapi bila ke tepi dia panas. Kalau berhenti dia panas. Okay, kita tak lama kat sini sebab kita ada banyak lagi tempat. Dan yang banyak lagi lebih cantik. So korang nantikan. Oh, ada ayam. Kita dalam perjalanan nak ke Pantai Timah. Kita baru sampai, tapi belum sampai ke pantainya lagi. Dalam 20 minit kena naik jeep. Ni dia baru punya nak punya base camp jeep Pantai Timah lah. Ini antara package-package-nya lah. Wow. Apa? Belum dekat. Dan di base camp tadi saya ada lihat paket 1, paket 2 kan. Kalau Pantai Timah laluannya sini. Yang kalau yang lain bukan di sini juga. Dah nak sampai. Cantik, ya Allah cantik. Kita akan menuju ke tak tahu ke mana. Kena jalan atas tu rasanya. Kalau lobsternya mahal atau murah di sini? Itu satu paket 650. Udah ada nasi, minum, tahu, Satu tempe. orang makan? Lalapan 4 orang makan. Oh. 650. 650. Bagi 4. Kalau dekat sini nak ambil gambar kena bayar RM30,000 dalam RM10 Malaysia. View-nya lumayan tak, bang? Lumayan banget. Soalnya pikirannya mancing terus. Oh, mancing terus. Baunya memanggil-manggil ya? Cuba cakap sikit. Hai korang, so sekarang kita dah arrive at Pantai Timah. Sebab nak naik gondola. Mau pergi bilang gambar pula? Oh, dah? Kau nak? Korang tengok pakcik ni. Sampai manja-manja nak ambil gambar tau. Aku yang risau. Tapi untuk gambar yang cantik, dia sanggup korbankan dirinya. Watch your step. Tadi saya dah nak terjatuh. Panas. Menggigil-gigil kaki. Okay, kita dah nak naik gondola guys. Okay guys. Belum apa-apa saya rasa macam nak kencing. Bongok. Ni kalau nak tengok di Guangzhou, tadi sudah bunyi katanya. Tapi tetap di Guangzhou. Yang mana yang ini? Oh ya. Yang ini adiknya beda mak dan beda Oh ya. Dah tengok konsul. Dah balik. Nanti dekat sana sudah ada tour guide-nya ya Kak. Jadi kalau nak tangkap gambar, bagi phone aja. Okay. So package kita orang naik gondola. Ni. Kalau naik jambatan dia harganya lain sikit. Kita dekat Pantai Timah. Kalau di sini berapa orang tarik? 3. Sana pun 3. Hai, bahaya betul.
Kuat-kuat je pa, pegang. Jangan goyang-goyang pak. Sudah sampai. Ya, kita dah sampai dengan selamat, alhamdulillah. Nama bapak? Arman. Nanti saya masukkan di dalam YouTube saya. Famous Bapak. Ini kawan semua ya? Ya. Mana? Ada kecil sikit. Anginnya. Saya gembira aja. Yang ini kurang gembira, ketakutan. Ini sikit takutan sikit. Okey, kita nak berjalan ke sana. Ambil gambar lagi dan lagi. Tengok. Ada lubang. Ingat lubang apa? Lubang ini. Dia buat lubang supaya nanti nampak gambar dekat sini. Baca-baca Ayuni Azhar, Wahidah Ishak. Kita tak ada marker nak tinggalkan. Comel. Macam dalam kitchen. Kita berada di puncak paling tinggi. Tak adalah. Sejujurnya. Es teh pun sudah. Es teh manis. Tak nampak? Ni apa dia tu deh? Korang buat je. Ada 3. Okay, so sekarang saya nak bagi korang view kat sini. Weh, tengoklah bawah ni ada apa. Ambil gambar lagi guys. Ha? Penat. Sudah diajar kan? Okay, dah penat. Ambil gambar, kita orang nak balik. Tadi pergi berdua, sekarang balik kita orang seorang-seorang sebab nak view. Kita dah sampai, menunggu lagi 2 orang di sana. Haus gila. Okay, dah selamat. Empat sama pergi dan balik. Mari kita pulang. Kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Nak pensai rasa. Kita belilah dulu air jap. Potong air ni satu boleh? Boleh. Sudah selesai. Penat. Kita tiba dalam kereta. Jom kita pergi ke puncak Segoro nama dia. Dia macam Bali sikit. Tapi bajet. Sebeli jajan ni je. Apa nama? Extra chocolate caramel bang bang. Nama dia. Ni macam waffle biasa. Jalan milik kita semua ni. Jalan. Merah bibir kamu. Kita buat macam jalan kau ni. Ini khas untuk Yasmin dan Mas Tama je. Sangat nampaknya ni ya. Staju. Sabar, belum panas. Belum lagi. Yang belakang koyangnya. Aduh, ada ini. Abang yang baru. Alah, hai benda ni apa? Alah. Tak hafal saya. Apa yang kau mau? Dia atau aku? Garam atau madu? Hey. Mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Dan ku berjanji tak akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksinya. Macam mana nak betul-betul tu? Next di pantai Puncak Segoro. Dia lebih kepada macam nak tengok view dan kafe-kafe. Soalnya kami memang suka binatang. Kenapa? Kita dekat sini makan sambil layan view. Macam tu je lah layan view.
Wet. Ha. Ya. Tunggu, tunggu. Ya. Untuk melompat Lompat aku. Kita dah habis kat sini. Tinggal lagi satu je destinasi. Ayah bisa. Kita dekat Pantai Gesing. Dia signature dia tu je kat depan tu. Jadi kita nak ke sana. Apa? Mirror on the wall. Who's the Prettiest one. Here am I. macam kat Penang. Dia punya cafe tu. Kita nak makan. Kat sini diorang jual view. Macam meja ni harga lain-lain. Betul-betul. RM95,000. Saya nak korang dengar dia explain. Meja sebelah RM75,000. Maksudnya boleh pilih lah nak order apa. Nampaknya Nazir datang dia buka lagu. Jadi kalau duduk sini boleh layan view sambil makan. Nak air apa ni? Dia punya menu kan. Nasi goreng seafood. Paling mahal RM49, tapi kalau convert dalam RM13. Kalau kat Malaysia RM13 air. Spaghetti bolognese. Sugar Mummy. Sebenarnya nak bayar tak ada makna tu. Masing-masing berebut nak bayar. Okay. Minum dulu sikit. Takut haus nak ambil gambar. Lalu belakang. Lalu keluar. Tadi anak sampai apa? Okay, terima kasih. Tengok ada siapa tu kat bawah. Apa? Okay, korang teka ni apa? Korang teka ni apa? Korang komen kalau betul saya transfer RM5. Lepas tu tiba-tiba nak estetik. Macam okey lah, takut yang tak best ke apa sekali. Tiba-tiba estetik. Tangan panggil wastafel. Sikit lagi wastafel tu wastafel kat bawah, macam sikit lagi waterfall. Inilah Penang Hills. Kat sini macam fun fair. Cantik weh. Okay, saya dengan Yasmin nak naik. Lagi 2 orang dia terkecuali. Motion sickness. Bisa naik satu kali atau asing? Kita naik sorang-sorang sebab dia masih sempit. So naik sorang-sorang. Ya Allah, sedapnya angin. Weh, gayat weh, gayat. Sebab dia bergoyang-goyang. Boleh lah, murah weh, RM20,000 je. Dalam RM6. RM6 dapat naik macam ni. Okay, jadi untuk kesimpulan hari ni, antara 3 tempat korang suka yang mana? Personally, aku lagi suka Hutan Penusuh. Sebab kalau duduk lama cumanya tempat tu ada tu je. Tak ada tarikan lain. So aku pilih sini. Apa? Sebab apa? Sebab dia nampak orang mancing. Okay, faham? Ada nak lebih-lebih. Satu je. Saya pilih nombor 2 lah. Timang Nombor 3. aku nak angkat bontot. Nombor 3 Puncak. Puncak. Sebab saya rasa tempat tu sangat menarik. Bukan presentation. Ni perempuan Kau jangan tolak. Ni perempuan ni nak present ke ni? Saya Tafifah. Puncak Timang. Itu memang favourite dia. Sebab saya suka benda-benda ekstrim naik betul. Saya suka Timang. Sebab dia ekstrim sikit lah. Walaupun tak adalah ekstrim. Tapi ekstrim best dia nak naik jeep tu ke dalam kan. One of a kind lah. Menarik. Timang menang. Timang menang. Timang menang. Okay, jadi selesai untuk hari ni. Kita akan pulang ke hotel dan malam ni kita tengok dulu kalau rajin kita akan keluar. InsyaAllah kita nak pergi urut sebenarnya. Sebab dah 2 hari kaki sakit, perut sakit. So kita tengoklah malam ni kita pergi mana. 5.30 tapi dia punya ni macam dah nak maghrib. Tapi memang kat sini maghrib 5 lebih pun. Jadi kita kalau nak dapatkan view-view macam ni memang kena keluar awal. Sebab dia punya masa tu terhad. Kalau kita yang pukul 6 lebih masih terang. Kalau diorang sama je, kalau kat Malaysia sekarang 6 lebih. Waktu kegelapan tu sama, cuma beza jam je. So kita dah nak balik. Kau ada tengok cerita Kretek kan? Kretek tu, Kretek tu. founder Kretek tu perempuan. Yelah. Jadinya kalau in real life tu based on true story kan. Jadi memang founder Kretek Biasa je lah kalau perempuan. Jadi biasa lah untuk perempuan isap rokok kat sini. Sebab dah nampak. Kita mau prank tinggalkan mereka. Bye bye. Bye bye. Terima kasih, Pak.
ABC sampai Z Indonesia. ya. Bahasa Indonesianya. Ya. Oh, aku pun pening tanya soalan. Nampaknya kita belum pulang. Kita nak pergi ambil gambar jap. Bau tu macam bandel. Bawa dia macam mana? Cuma tahu dia tinggal. Okay, kita masuk bilik fitting room. Continue. Kita dah sampai hotel nak refill air sebab air kat dalam bilik RM20,000 buat satu botol. So tak payah kita refill air. Nampaknya kita teruskan lagi perjalanan hari ni. Saya mandi semula dan kita nak keluar pergi Malioboro. Let's go. Itu yang jatuh. Ya. Stasiun. Kita dah sampai. Dah terlambat nak record. Aku dah jatuh. Macam kat Melaka weh. Guys, di sini pun ada kuda. Ada macam-macam. Nak baik cari kain batik ada kat belakang. Min ada baju kedai batik Pramasya, Masya. Saya nak beli bakpia banyak brand. Ada banyak. Oh, jap. Ada juga yang mengamen. Kat sini. Kat dalam tu. Selamat datang ke Kelab Mencari Jodoh. Memang beli. Takkan nak bantukan diri. Mango salsa. Ya, aku macam nak. Bukan pun. It's just like because I'm so cantik. Mango dia. Mango. Sedap weh. Tengah mencari apa yang boleh dibawa pulang. Next kedai. Mungkin rasanya macam tolak angin. Ini namanya mukena. Banyak pilihan kat sini. Kita nak cari juga apa yang menarik. Nak masuk sini. Nak juga. Boleh, memang genre dia. Kita orang beli ni sebab tadi rasa dekat Timang sedap. Jadi nak tengok benda lagi lain yang mungkin boleh dibeli. Stasiun Yogyakarta. Kita dah habis shopping untuk hari ni. Kita nak jalan kaki dalam 15 minit sampai ke hotel. Balik. Guys, lupa nak record. Kita orang dah sampai hotel. So sekarang tiba masanya untuk tidur. Jumpa esok.